siapa yang menang tertutup Malaysia, dia akan dapat title NM National Master. Dan itulah apa yang dibuat oleh Chow Yee Chen pada minggu lepas dan dia berjaya menjadi NM Malaysia termuda dengan umur 11 tahun 6 bulan. Kita nak tengok game final dia menentang Putih yang dimainkan oleh Aqil Alauddin. Okey, Putih mula dengan pawn ke D4. Kita ada naik ke F6 dan kat sini C4, G6, naik F3, Bishop G7 dan seterusnya naik C3. Kat sini, Yee Chen pilih untuk castling 0-0. Kita ada pawn ke G3, D6, Bishop G7, naik B ke D7 dan sekarang giliran Aqil pula untuk buat castling 0-0. Okey, pawn ke E5 kat sini, pawn ke E4 dan seterusnya rook ke E8. Kita ada rook ke E1, A5, H3 dan seterusnya H6. Bishop E3 oleh Aqil dan kat sini barulah hitam ataupun Yee Chen decide pilih untuk makan pawn E makan pawn D4. Kita ada knight makan pawn D4 kat sini dan seterusnya naik ke C5 dengan idea untuk letak tekanan ataupun nak makan pawn di E4. Jadi kat sini queen C2 oleh Putih kawal pawn tu. Kita ada bishop ke E6 nak makan pawn ni pula B3 kawal sekali lagi dan seterusnya pawn ke C6. Okey, rook A ke D1 kat sini. Queen lari daripada laluan rook kat sini, dia pergi ke C7, F4 oleh Aqil dan kat sini Yee Chen mainkan rook pergi ke D8. Okey, bishop F2, bishop C8, rook E2, rook D7, rook D ke E1 dan rook D ke E7. Tengok dua-dua pemain buat double rook dekat file yang sama. Kita ada knight F3 kat sini dengan idea mungkin nak tolak pawn ke E5. Jadi Yee Chen defend dengan knight pergi ke H7, defend dengan dia punya bishop. Okey, kat sini sebenarnya apa yang bagus untuk dimainkan oleh Putih ialah sebenarnya bishop boleh je makan knight C5 ni sebab selepas bishop makan, lepas pawn makan, pawn E boleh tolak ke E5 kan. Dan kita dapat tengok kat sini space ataupun ruang Putih besar manakala ruang hitam pula nampak sedikit sempit. Jadi untuk Putih ini sedikit mudah untuk dimainkan lah sebab square D6 kat sini boleh jadi lemah sebagai contoh knight ke ataupun rook ke, siapa-siapa masuk kat situ memang sangat seronok. Okey, tapi kat sini Aqil mainkan knight pergi ke D4 balik. Kita ada knight pergi ke F8, mungkin nak keluar ke E6. Queen D2, knight F ke E6 dan kita ada pertukaran piece. Yang pertama, knight makan knight, knight makan knight dan selepas itu rook pergi ke D1. Cuba untuk makan pawn D6 pula. Rook D7 kawal macam ni dan kat sini Putih mainkan satu move yang sangat bagus iaitu knight pergi ke D5 bagi free knight. Kenapa ini bagus? Jom kita kaji. Okey, kat sini kalau queen lari, contoh queen lari ke D8, ini kesilapan besar sebab bishop akan masuk ke B6 dan kita dapat tengok queen tu akan mati. Okey, jadi tak boleh lari situ. Macam mana pula kalau queen tu lari ke B8? Sama, knight akan masuk ke B6 kat sini serang rook dan kalau rook tu lari ke belakang, kita ada queen makan sahaja pawn percuma di A5 sebab queen dah tak kawal. Dan dekat sini memang Putih best lah. Okey, jadi apa yang dibuat oleh Yee Chen kat sini ialah dia terima pengorbanan tu. Pawn C makan knight D5 dan pawn makan balik pawn tu. Dan kita dapat tengok kat sini sebenarnya knight ni walaupun kena serang dia tak boleh lari. Sebab kalau dia lari memang rook dekat belakang tu akan mati. Jadi itu sebenarnya pengorbanan sementara oleh Putih yang bagus. Okey, kat sini rook D pergi ke E7 kawal macam ni dan kita ada pawn E makanlah knight tersebut. Rook makan pawn dan pertukaran rook pula kat sini dan seterusnya queen pergi ke D3. King ke H7, H4 dengan idea nak tolak ke H5. Jadi H5 dimainkan oleh hitam kat sini, stop macam tu. Dan di posisi macam ni, kalau korang tengok Putih sedikit best, masih lagi sedikit best sebab hitam ada pawn lemah kat sini yang sedang dalam pressure. Satu cara yang Putih boleh sambung untuk dapat kelebihan ialah dengan bishop pergi ke E4, cuba untuk tolak ke F5 dan cuba buka ruang yang bagus kat sini. Tapi kat sini, selepas pawn ke H5, Aqil buat keputusan terburu-buru sikit sebab masa dia dah tak berapa nak banyak, dia tolak pawn pergi ke F5 terus. Dan ini menyebabkan hitam boleh defend dengan bagus dan boleh counter attack. Dan Yee Chen buat rook ke F6 kat sini. Kita ada pawn, makan pawn, check, pawn makan pawn balik dan seterusnya bishop ke D4 serang rook. Kat sini rook tak lari dulu, dia pergi bishop ke F5 serang queen dan lepas queen lari, barulah rook lari ke belakang. Dan selepas tu, bishop makan bishop, rook makan balik dan kita ada queen ke D4. Cuba untuk makan pawn. Tapi kat sini,
hitam buat satu move defense yang sangat bagus. Dia tak defense pun, pawn tu dia tolak pawn ke depan. Kenapa ni bagus? Sebab ini hilangkan dia punya kelemahan dan pada masa yang sama buka untuk makan pawn kat sini. Dan selepas pawn C makan pawn D5, kita ada queen makan pawn dan kat sini kalau korang tengok tiba-tiba hitam dah bebas. Dia dah tak ada tekanan dan dia mula untuk serang balas. Okey, kita tengok sambung. Queen F2 kat sini, cuba tukar tapi queen tak nak. Rook E1, rook C7, queen E3 nak masuk kat sini tapi rook pergi ke bawah dulu, cuba untuk makan pawn. Kita ada pawn lari ke A4, rook C7 balik tak bagi queen masuk. Kita ada queen masuk ke E5 je tapi hitam pula yang tak nak tukar, hitam pergi check dulu kat tepi. King lari dan kat sini jangan makan pawn lah. Ini blunder lah sebab queen boleh makan rook free. Jadi kat sini rook lari dulu ke D7. Kita ada rook ke E3, kawal pawn tu. Queen B4, queen G3, king lari kat sini dan queen D4. Dan kat sini ini adalah beberapa gerakan yang cuba dibuat oleh kedua pemain lah. Okay, untuk maneuver letak piece kat tempat-tempat yang best dan barulah queen makan queen kat sini dan kita masuklah ending kat sini. Di posisi macam ni nampak kedua pemain memang seri, tapi disebabkan akil kat sini ada masa 2-3 minit macam tu je, tak banyak. Ye Chen pula ada 8-9 minit, jadi hitam cuba lagi untuk mendapat sesuatu. Okey, rook gerak dan kat sini kita dapat tengoklah cubaan untuk tukar rook dan lepas dimakan kita ada bishop ke E4 kat sini, letak tekanan ke atas pawn G6. Memang masih lagi seri kat sini tapi masa putih tak berapa banyak. Okey, kita ada bishop ke G4 dan pawn D6 nak makan pawn B7 oleh bishop kat situ dan kat sini bishop E6 nak makan pawn pula. Dan di posisi inilah putih telah membuat satu kesilapan. Sepatutnya kat sini dia boleh je bishop makan sahaja pawn tu sebab selepas bishop makan bishop, bishop boleh kawal pawn ni macam ni dan ini boleh main tak ada masalah dan kemungkinan akan draw. Tetapi kat sini akil telah buat blunder sebab tekanan masa, digerakkan bishop pergi ke C2 nak kawal pawn kat sini dan hitam buat move yang bagus dengan tolak pawn ke H4. Pawn ni sudah lepas untuk menjadi pass pawn. Okey, king pergi ke G1, kita ada pawn tolak ke B6. Kat sini Ye Chen letakkan pawn-pawn dia ke petak hitam supaya bishop putih tak boleh makan. Okey, king H2, bishop ke G4, bishop D3 kat sini, buka ruang untuk king. Jadi king masuk ke situ nak makan pawn. Okey, kita ada bishop makan pawn, king makan pawn dan kat sini jelas kita dapat tengok pawn ni berada di tapak ataupun petak hitam. Jadi akan senang dimakan sebab putih tak boleh nak kawal dengan bishop dia. Itu idea Ye Chen. Okey, bishop lari, king mendekat kat sini, king G2, bishop cuba tukar bishop sebab dah menang. Of course bishop tak nak dan kita ada king dah datang nak makan pawn. Okey, G6, bishop makan, king H3, king kawal dan kat sini bishop G4, bishop F5 dan di posisi ini putih resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab buatlah apa-apa pun, sebagai contoh bishop makan bishop, king makan balik, memang putih boleh makan pawn ni tapi king ni dah terlepas dan boleh pergi makan pawn kat sini, memang kalah.